Mengutamakan kepentingan rakyat. Itu mesej Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap ahli Parlimen menjelang Belanjawan 2021. Dengan lulusnya peruntukan berkenaan, ia dapat memastikan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Marilah kita letakkan kepentingan rakyat mengatasi segala kepentingan lain. Satu bentuk persefahaman boleh dirangka dalam kalangan ahli-ahli Parlimen untuk membolehkan bajet 2021 diluluskan dengan sokongan ahli Parlimen kerajaan dan pembangkang. Saya memberikan jaminan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional akan terus mencari jalan yang terbaik untuk mengurus krisis besar yang sedang pun kita hadapi pada masa ini. Matlamat kita hanyalah satu, iaitu untuk menang dalam melawan COVID-19 dan memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Belanjawan 2021 akan menyediakan pelbagai peruntukan kepada agensi kerajaan, bantuan kepada rakyat jelata dan insentif kepada sektor korporat, industri serta perniagaan dalam menghadapi impak penularan COVID-19. Seterusnya memulihkan dan menjana semula ekonomi negara.